Macam jual durian harga RM5, kos RM1, jual RM5, untung RM4. Jual RM4, untung RM3. Tapi menteri ni duk sibuk mencari menterkedarah harta orang. Benda ni tak boleh ingat. Ya. Kita kena bagi kursus tambahan kepada dia. Kerana dia dah benak hati dia, kita kena tumbangkan dia, ganti menteri lain. Bila kita tanya Perdana Menteri, Menteri Kewangan Anwar Ibrahim pula cakap apa? Oh, dia kena cari duit. Jadi saya baru dengar ucapan kamu, Anwar Ibrahim. Kamu cakap apa? Oh, saya kena cari duit ini. So, kenapa nak kurangkan subsidi? Sebab ada orang kamu ini semua minta projek. Buat itulah, buat ini. So, saya nak tanya. So, kamu buang orang ni, tarik subsidi, habis harga barang semua naik. Pasal nak bagi projek ke, Anwar? Dan saya nak tanya, projek-projek ni semua siapa yang dapat? Dulu kamu cerita, oh tak nak nepotisme lah, tak nak kronisme lah sebagainya. So projek-projek ini, saya nak tanya, siapa yang dapat projek-projek ini? Dulu kamu cakap tak nak direct nego projek lah apa. Sekarang, kamu bagi tahu saya, semua projek-projek ini semua open tender ke atau ada yang direct nego? Dan projek-projek yang selective tendering ini, berapa bilion kamu bagi selective tendering ini? Saya nak tanya. So kamu nak bagi projek kepada siapa ke, kepada kroni ke, kepada apa ke sebagainya, kamu kena jawab. Dan pada masa yang sama, kamu kurangkan subsidi, naikkan harga barang, lepas tu sekarang kamu buang orang. Kita kerajaan lama sebelum ini, yang kamu guling-guling kutuk dulu, macam-macam mana buruk pun kerajaan lama dulu, tak pernah buat macam ni, Anwar Ibrahim. Ini kamu yang janji harga minyak turun, harga barang turun, harga kereta murah, tol free, PTPTN dihapuskan. Apa benda jadi ni, Anwar? Lepas tu sekarang kamu minta kebal pula. Minta kebal, buang orang. Sebab itu saya cakap, mungkin ini Allah SWT nak tunjuk lah. Dulu kamu kencing banyak-banyak, kamu janji macam-macam. Lepas itu, kamu buat ini. Mungkin ada hikmah ataupun ada sebab asbabnya Allah SWT bagi kamu jadi Perdana Menteri. Sebab mungkin nak tunjuklah kepada orang semua apa sebenarnya kamu ini. Lepas ini tak tahulah, ini ujian kepada rakyat Malaysia. Tunjuk kamu ni jadi Perdana Menteri, apa yang sebenarnya kamu buat. Yang kamu ini cakap tak semua bikin. Apa yang kamu cakap lain dengan apa yang kamu buat. Dan ini menjadi pengajaran kepada rakyat Malaysia. Janganlah pilih orang-orang